Guys, hari ni belik-belik sebelum pasang kita akan belik-belik RCB S2 Plus alloy brake disc 298. Okay guys, inilah dia disc RCB saiz 298. Standard untuk Y16 adalah 245. So disc ni lebih besar daripada disc standard sebanyak 53 mm, iaitu 5.3 cm. Memang besar guys. So ini model S2 Plus alloy floating disc. Kau boleh tengok okey. Floating disc. Kenapa nak pakai disc besar-besar ni? Okey, selain besar, bahan dia dibuat daripada premium alloy 7 series, okey. Ada T6 punya heat treatment untuk kekuatan sebenar, man. Okey, lepas tu dia ada enhanced heat dissipation, okey. Floating disc untuk penyebaran haba yang lebih efisien lah. So tak ada panas atau dia akan kurangkan korang punya feeling brake fade tu. Lepas tu disc ni berfungsi dengan lebih sejuk berbanding dengan disc standard. Maybe sebab dah drill lah disc ni kan. Dan juga material dia. Okay, kita keluarkan. Ini bukan kira unboxing Ini kira unplasticing. Okay, ini dia guys. 298. Okay. RCB S2 Plus. Okay, ini kira floating disc lah. Sebab dia ada 2 piece lah. Okay. Belek-belek dekat sikit. 7075 alloy. Kita pegang macam ni memang korang tak nampak beza dia. Jom kita tengok dengan motor-motor standard yang lain. Nampak tak? Okay, ini standard. Ini 298. Besar 125 kalau pakai 298. Tapi untuk 125 4 lubang depan dia. Y15, Y16 baru 5 lubang. MC5S ni sama dengan 125Z yang model baru. Tadi 125Z saya model lama disc kecil. Dekat sama ataupun memang saiz Aprilia ni lah. Untuk disc ni kita akan pasang dekat Y16ZR. Kita akan pasang, kita combinekan dengan RCB R1 punya caliper. Okay, dia akan ada adapter. Dia akan makan full macam tu, nampak? Right. So itulah belek-belek sebelum pasang disc 298 RCB. Belek-belek sebelum pasang, nak pasang tak tahu bila.